banyak perempuan tertipu dengan first date dengan date lah. Kadang-kadang lelaki tu dia bayar semua, dia plan semua. Dan sebenarnya yang dia bayar semua dia pinjam hutang member dia. Dan bila okay. Tak, bukan oleh. So mana perempuan ni macam ingatkan lelaki ni provider. Tapi bila dah kahwin dia tak ada duit dan dia malas tak kerja. Bila date nampak megah sebab dia pinjam duit member. Kadang ada tu mesti member bukan setakat first date tu. Betul. Macam date yang setiap kali nak date dia pinjam duit kawan. Tapi untuk yang macam opinion Cikgu Anis tadi pun okey kak. Sebabnya kalau selagi baru date tu boleh je untuk macam tukar-tukar belanja. Lagi-lagi kalau plan tu contohlah birthday boy, good lah kan. Lepas tu macam kalau girlfriend dia nak bayar kan pun saya rasa okey je. Macam yelah lagi pun dia belum kahwin lagi kan. Kadang ada je lelaki yang dia nampak kedekut time dating. Sebab fikiran dia macam belum kahwin, kenapa aku nak sara perempuan ni. Tapi I rasa tu nanti risiko nanti perempuan tu rasa macam turn off. Betul. Atau macam susah lah nak cakap sebab date ni boleh tipu. So ramai perempuan tertipu sebenarnya. Kadang perempuan bila dah kahwin dia menyesal sebab dulu kenal tak macam ni. Okay, selamat kembali kita dengan episod Cakap Pandai. Okay, so hari ni kita ada ramai orang kat sini. So ini idea daripada Atib sendiri. Kita nak buat ala-ala macam ada satu sebuah tim. Jadi kita ini ada beberapa cikgu dan juga beberapa bukan belajar, pengurus jugalah. Pengurus dalam OA Tuition ni. Okay, jadi apa kita nak ni? Saya akan berikan dulu. Okay, kenalkan. Okay, hi. Nama saya Anis, Cikgu Anis. Mengajar subjek Maths. Okay. Hai, saya Mishaki. Saya ajar subjek Sains dalam OA Tuition. Hai, saya Teacher Sarah. Saya mengajar subjek English. Hai, saya Cikgu Syah, mengajar subjek Bahasa Melayu. Okay, saya mengumpulkan content creator OA Tuition. Nama saya Mustaqim. Orang tak kenal. Okay. Kita perlu famous apa? Okay. Disclaimer. Tolong. Okay. Alright. Hai, saya Cikgu Syahmi, mengajar muzik. Saya Syahmi, pengurus untuk Projek Merdeka, Firman Empire. Saya Atib, pengurus untuk sukan. Pengurus untuk bahagian sukan. PJPK. Cikgu PJPK. Hai, saya Cikgu Aidil, saya Cikgu Tuition juga. Okay, so apa topik kita hari ni dengan orang ramai ni? Ni first time kita duduk ramai-ramai macam ni. Ya, So ni yang lain sikit daripada yang selalunya. Selalu ada 4 orang. Hari ni ada berapa orang? 8 orang. Kebetulan 4 lelaki, 4 perempuan. Betul. So Okay. saya punya idea tadi. Idea siapa tadi? Tolong Abang Atib. Okay. Alright. Okay lah. Sekarang ni kita nak ceritakan macam mana. Aduh, tak ada idea sebenarnya. Okay lah. Macam mana cara berfikir lelaki dengan perempuan, perbezaan tu. Oh my god. Menarik. Topik yang menarik. Macam mana tu? Okay, contoh lah cara berfikir. Lelaki tak Contoh fikir dalam- kan? Biasanya Baru mula Cikgu Syah, baru mula. Okay. biasa kami je fikir. Betul. Okay. Tak berfikir. Okay, contohnya macam gini lah. Contohnya macam kita lebih tahu yang perempuan ni multitask. So dan lelaki ni kita lebih kepada fokus. Dan kita tak multitask. Satu-satu. Okay, jadi apa yang membuatkan perempuan atau wanita boleh jadi multitask tu dan lelaki tak boleh? Apa pandangan? Lelaki tak boleh multitask. Tapi curang boleh pula. Sorry. Itu multitask lah kan? Wow. Yang dah kahwin mana? Tak ada yang kahwin. Tak ada yang dah kahwin. Okay. Semua tak kahwin lagi.
Pasal curang ni Syami lah, Syami. Kita Saya playboy. yang paling tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman. Okay, so nak cakap yang lelaki curang, macam mana boleh dia multitask dalam curang tu? Macam mana dia boleh dia boleh handle banyak benda. Kenapa ditujukan kepada saya apa? Saya tidak bersalah. Bukan nampak aku berpengalaman tapi aku Habis lah. Saya ini pandangan peribadi saya. Oh, Saya tak ada lama. pengalaman dalam topik ni. Topik kecurangan. Pandangan. Saya rasa lelaki tidak multitask. Sebab tu kalau kita tahu, kita perasan ni, kalau kita pernah dengar ke apa-apa cerita dekat sosial media sekarang, kalau diorang curang tu maknanya diorang suka dekat the second person. The first person tu dah tak ada place dah pun kat hati diorang. Faham. Ataupun Aduh. ini curang ke atau dicurang? bukan. Maksudnya betul lah. Cuma lelaki-lelaki macam ni dia mau kepada forward lah. Sebab dia tak boleh face dengan yang first tu. Betul. Dia tak boleh berterus terang cakap yang dia dah tak ada perasaan. Faham. Yang ni saya rasa Abang Atik boleh huraikan lebih lah. Sebab saya pun tak tahu, tapi saya nampak dia macam berpengalaman lah. Saya nak Yang mana? Yang mana? Yang paling Yang mana? Yang nombor 3. Yang nombor 3 tu. Bahaya dia cik. Curangi tu mencurangi. Tak, bila saya tanya mana tu nampak macam pemangsa. Aduh. Mana? Mungkin boleh spill sikit lah teaser. Nampak tak terkata dah. Setelah habis dia. Nampaknya perbincangan kita dah kepada pasal curang kali ni. Daripada pemikiran tu. sekarang tak ada idea lagi tak ada Kita idea lagi, tak tak ada apa. idea. Tak ada dia. Idea ni idea. Aduh. Maksudnya kita orang tak ada, kita tak ada pengalaman pun. Sebab tak Alamak, pernah tahu. cinta ke atau apa ni? Tak pernah. Apa ni? Ya ke? Tak ada. Diorang tak ada word tu sebab diorang lelaki. Faham. Ya. Okay, kita just terus cut dekat situ je Okay, conversation. kat lah, Okay. okay. Okay, kita sambung. Itu intro je tadi. Bukan Dima. Okay, Ya. Hot bukan Dima kita. okay, good intro. Okay. Okay, apa? Macam mana berfikir tu? Okay, so macam mana perempuan boleh multitask tu? Macam Multitask mana korang tu. boleh terlepas something? Sebab satunya contohlah kita ambil mak kita kan. Dalam satu masa tu banyak sangat benda yang dia akan buat. Sebab apa? Tanggungjawab. Sebab tanggungjawab sebagai mak tu memang sangat besar. So dia kena fair kepada semua anak-anak, suami dan sebagainya. So dia akan buat okay, anak I nak ni, suami I nak ni. So dia akan buat banyak benda dalam satu masa. So multitasking tu born masa lahir tu dah ada dalam darah seorang wanita sebenarnya. Yes. Tapi tadi macam contoh untuk ibu tadi. Ibu ni wanita lah. Bukan. Tadi dia cakap untuk tahu bila dah keluar anak baru dah bonding ke memang Didikan daripada ibu Yes. tu. So Kalau anak tu I, pun automatic lah jadi same. multi. I usia 6 tahun tu kau sapu sampah, mop. Satu Satu masa tu kena buat 2 kerja. Lipat baju. Oi, power tu. So memang dah didikkan tu lah. Satu benda tu memang betul didik. So you guys macam mana? Umur 6 tahun tak pernah pun pegang penyapu, betul tak? Ai, tak boleh. sikit tu. Main basikal, repair tayar dekat situ. Tak. Saya naik basikal umur 7 tahun sikit. Lambat sikit lah. Lambat sikit. Okay, ada tak? Kata lawan tu. Push kat aku. Cakap progress lelaki tu lambat lah mana kata. Sebab Ya. perempuan 6 tahun dah belajar 2 benda kan. Lelaki 7 tahun baru nak start. So dia progressing kat situ lah pula kan. Bahaya ni. Bahaya perkataan ni. Bahaya ni. Cuba disampaikan macam mana? Okay, dia sebenarnya bukan lambat. Kita orang ni lelaki ni berfikir sebelum bertindak. Okay, jadi kita orang Setahun lah. tak lama kan. Kenapa setahun ni? Jadi kita mementingkan kualiti daripada kuantiti. Tapi ya Itulah. betul ke memang Betul tu ke multitasking? Okay, Lelaki. kalau kita orang kalau pengalaman saya. Ha. Macam kalau multitasking let's say buat 5 benda, mesti tinggal satu. Tiba-tiba dah buat 4, macam apa yang tertinggal lah. Rupanya satu lagi tinggal. Oh. Jadi kita orang tak nak ingat semua lah. Kita kalau boleh nak buat satu habis, masak pun kita tunggu. Kau gaji tambah tak? Alamak. Tak, contohlah macam tengah masak Okay, Zami Kita masak. tengah masak, basuh tengah baju. nyapu, basuh baju apa semua. Okay, tak boleh lah. Mesti ada yang terlepas macam timing tu. Hmm. Contoh kita nak masak, jadi kita nak basuh baju. Tiba dah hangus dah makanan.
So Maybe. adalah macam kita orang tak sepower timing. Kalau mak kita kan macam diorang masak, diorang buat macam-macam tapi cantik je dia masak tu. Timing dia betul-betul garing lah. Maybe apalah. sebab dah biasa Ah. dengan tanggungjawab dan peranan tu sendiri kot. Macam memang mak dah tahu peranan dia as mak kena buat apa. Macam ayah kan mostlynya kita macam keluar cari duit. Bukan bahagian kerja-kerja rumah ni. So macam tak lebih kepada multitasking lah kot. Mungkin lah. Tak tahu lah kan. Tapi lagi satu saya rasa Kosong lah sekarang. Alamak, ini bukan lawan. Kita bukan lawan. Kita bukan lawan. tapi kita pendapat. I think Oh. Okay, malam ni ada apa? Badminton. Okay, tak apa. Tapi saya rasa lagi satu sebab kenapa perempuan boleh multitasking sebab dia dah arrange dah dalam fikiran tu. Okay, sekejap lagi nak buat apa. So dia macam dia macam konon-konon rasa terkejar dengan masa lah. Sebab tu kena multitasking. Nak tak nak. Dia macam tu, nak tak nak. Dia kena siap juga. Kena buat. Kalau perasan perempuan ni dia more kepada what to do list. Yes. Kan, perempuan ni, kalau perasan dalam note kita ke banyak ada what to do list. Kalau lelaki dia just pakat buat je asal boleh. Tu lelaki pula asal boleh. Betul tu boleh. Boleh. Ulang balik. Mana teringat je. Okay. Kalau tak ingat, kalau tak buat. Kalau tak ingat tak buat lah. Bahaya ni. Boleh manipulate ni. Saya tip Apa? Lupa tip Betul. Betul. Setuju. Okay. Bahaya tip. Kau ingat tak kau sebenarnya ada satu tu kau memang kosong sebenarnya. Alamak. Satu. Ada dia punya hati. Tak, kau tak faham satu dengan kosong ni. Satu. Apa yang satu? Apa yang? Tak, tadi Sema pasal isteri. Oh. Ada pasal pasangan. Ah. Habis kalau dia sebenarnya dia cakap kosong tapi dia terlupa satu je ni. Dia cakap jadi satu. Satu. Kesian dia, janganlah macam tu. Dia dah nervous. One and Kau- only ke yang mana Dia satu? nak korek habis lah. Dia main Diam je lah. tengah-tengah live ni. Habis benda kau korek ni. Okay. Boleh lah ni. OE kelas lah. OE kelas. Silakan. Okay. Lagi? So macam mana Syami? Apa pendapat kau tentang apa? Tembakan. Cara fikir lelaki dengan perempuan. Saya tak rasa dia depends kat gender. Saya rasa dia depends dekat expertise orang tu. Contoh macam kita nampak perempuan boleh multitask sebab itu yang kita selalu nampak kat rumah. Kat rumah memang kita punya mak lah kan akan buat kerja, akan masak sambil mengemas, sambil cuci baju ke apa semua. Tapi yang kita tak perasan, sebenarnya kalau kat company yang banyak multitask ni lelaki. Yang dekat executive level kat atas lah, management level. Diorang yang kena provide apa namanya, sebab diorang diorang yang kena buat decision kan. And then diorang juga yang kena manage people under diorang. And kalau kita tengok pun memang dalam banyak managerial position memang mostly lelaki kan. Sebab lelaki ni dia decision making based on logical and rational. Kalau perempuan dia more kepada emotional kan. Tapi dia bukannya nak kata dia Berikan aku mic tu. Saya ada setuju. sebab tu lah in developing children perempuan is a better entity compared to lelaki sebab perempuan lagi emotional kan. So untuk anak tu membesar dengan baik, kita kenalah didik dengan kasih sayang, care apa semua kan. Kalau lelaki ni dia more kepada logical. So untuk buat decision yang steady, tegas apa semua yang boleh buat yang company tu maju, mostly datang daripada decision making lelaki. But it's all depends on individu juga. Ada je perempuan yang lagi power buat manage people ni daripada lelaki, and vice versa. Ada juga lelaki yang jadi house husband kan, and yang boleh buat kerja macam-macam juga. So Depends on individu lah. depends on individu juga. Tapi I think that level mesti lelaki-lelaki yang jenis alpha lah. Lelaki yang boleh lead. Betul. Sebab- Kalau, Sebab ada juga lelaki emosi So, yelah kalau kita cakap pasal gender kan, lelaki dan perempuan tak semua lelaki yang bagus yang boleh jadi alpha, yang mimpin. Ada juga lelaki yang
kuat banyak emosi. Yang tu tak boleh lah I think. Talk about alpha, right? Oh. What is you guys punya opinion about lelaki yang jenis alpha ni sebenarnya? Nak Wow. tahu juga sebab I pun ada juga Game kawan-kawan. Islam. Let's go. For the win. Macam mana tu? What daripada tanggapan ataupun pandangan you guys, right? Lelaki alpha ni sebenarnya macam mana? Macam mana Aidil? Idea sebagai We alpha. really want to know sebab Sebagai lelaki alpha. who knows mana tiba-tiba kami dapat lelaki alpha. We want to know how to manage that man. Maksudnya egocentric man lah ni, alpha male. Basically lah. Yeah. Tapi pada saya egocentric pula, alpha males lah. Who claims to be alpha male? Dia macam tu. Dia macam tu dulu. Dia biasanya kita dengar orang claim diri dia sebagai alpha. Tapi pada saya itu tak ada apa sangat. Bukan tak ada apa-apa. I think tak ada kena-mengena sangat lah. Itu dia claim saja. Pada saya it's all about leadership skill. Siapa yang saya tak tahu kenapa orang suka panggil someone tu alpha and beta. Nak bagi tahu beta bawah alpha lagi tinggi kan. Tapi pada saya kalau alpha, sebenarnya saya memang tak suka perkataan tu lah. Sejujurnya. Someone dominant ke, who has a more leadership skill ke. Sebab on average kalau kita tengok sebenarnya lelaki dengan perempuan ni mostly sama. Mostly sama on average. Kalau ada bunyi tag. Kalau kita tengok standard, kalau kita tengok standard apa tu, standard distribution kan, lelaki dengan perempuan mostly sama je. IQ level, minat mostly sama, mostly. Tapi kalau kita tarik kat hujung standard curve tu maksud dia kalau yang berbeza lah. Memang lelaki dengan perempuan ni beza. Tapi tu dekat ujung je. Kalau normal lelaki dengan perempuan mostly sama. So you guys tak ada niat nak jadi alpha male? Tak ada. Orang yang nampak orang tu sendiri alpha tu sepatutnya. tak. Dia bukan orang tu sendiri. Dia macam dia punya macam surrounding dia yang nampak. Betul tak? Self claim. Dia self claim tu bukan alpha tu lah. pun asal nampak macam a bit more confident, a bit flashy dia punya style kan. Jadi dapatlah title tu, alpha tu. Tapi saya rasa yang paling betul sebenarnya lelaki yang boleh memimpin. Actually alpha male tu Yeah, yang boleh pimpin and boleh, dia macam gentleman lah. Dia boleh carry semua. Macam yang tadi lah tanggungjawab buat lelaki decision tu. making. Yang korang nak, korang bukannya nak leadership tu saja. I think korang nak the caring side sekali. Korang mesti tak nak yang leader. Habislah dah. Yelah, seumur hidup itu lama. Kita cakap salah. Tapi Aku cakap je. Tapi macam ada setengah perempuan maybe dia tak suka sangat kot lelaki yang terlalu alpha. I don't know. Maybe macam as a perempuan yang macam aku ni macam rebel sikit kan. So macam tak suka sangat lelaki yang alpha, terlalu alpha. Siapa ya suka maybe lah, macam mungkin dia lah. bos kau je. Yelah, maybe ada setengah orang dia macam tu. Tapi tak maksudnya alpha tu all the time dia macam boss tu, faham tak? Itu je. Yang kadang-kadang dia macam comel-comel sikit, itulah sebenarnya perempuan tertarik. Apa contoh comel-comel? Comel-comel tu macam mana? Apa contoh? Macam mana? Macam Tak, viewers tak tahu kecomelan tu yang macam mana. Contoh macam dia boleh pandai bergurau lah, right? Tapi kalau I pun Okay. Ego. Atik sebagai orang yang comel cuba buat ego sikit. Sabar. Itu banyak atik hari ni. Ya. Pasal nak setujulah. Alpha setuju. Pasal alpha. Pasal alpha tadi. Okay. Sebenarnya zaman sekarang kita banyak terlalu namakan benda tu. Macam zaman dulu benda sifat tu semua ada je. Macam orang yang pandai lead, orang yang pandai buat decision, orang yang macam-macam lah sekarang. Tapi benda-benda macam tu bila dah orang dah start namakan, dan ada juga beberapa pihak yang mula obses dengan penamaan tu. Yes. Macam bila kita cakap lelaki ni boleh lead, dia kata lelaki tu alpha. Dah ada nak cakap yang alpha tu lelaki yang jenis tak tengok perempuan lah. Bukan tengok perempuan macam bukan tak tengok Controlling lah, controlling. Dia Not macam over dia dominant tak lah. terlalu mengejar perempuan lah. Dia Yes, kata lelaki yang alpha ni tak mengejar wanita. Tapi Itu jadi konteks lain pula kan. jangan lah. So itulah benda-benda yang Ya alpha. Actually mungkin mereka terpengaruh dengan selebriti ataupun influencer macam Andrew Tate and everything. So dia kan macam alpha male and everything, right? So Betul. cara ideologi dia macam lelaki tertarik. Wow, saya pun nak jadi macam dia.
Tapi apa yang bukan nak claim Ya, ya, Ah, ya. tapi- You're not. tapi apa sometimes lah Andrew Tate apa yang dia cakap ataupun dia Islam there's some truth lah. Yes, Cuma true. mungkin cara penyampaian dia yang salah. Ya, ya. People don't like macam dia kan macam nampak macam rude, Yeah. macam tapi Dan mungkin ada Fikir setempat yang Annoying. bukan tempat dia nak bercakap tu. Dia pun Circle dia boleh kot. dengan suka dia Ah. boleh lah. Mungkin orang faham. Orang faham lah. Penyampaian dia tu. Tak tahu lah. apalah. Yang penting you guys kalau dapat wanita, jagalah diri betul-betul. Jaga dia betul-betul lah. Bukan dah ada ke? Dia kata dah ada satu kan. Ya. Tapi ada ke alpha woman? Alpha woman. korang ada rasa? ke? Pernah tak tahu lah, Ataupun mesti pernah ada- experience Pernah lah macam biasanya kita tak panggil alpha woman, kita panggil independent. Oh, Selalunya, okay. Dia yang selalu nampak lah independent lah. Okay, Independent ni independent. dikira Label macam lah, alpha label. woman lah. Hmm. Dia macam apa, dia boleh Semua berdiri dengan kaki sendiri ya. tanpa perlukan lelaki lah. Tapi sebenarnya kalau zaman sekarang jujur in the point of view seorang lelaki kan, ramai tak independent woman korang rasa sekarang ni? Okay, kita Oh. dia tak ada orang yang independent sebenarnya. Kita semua memerlukan each other lah. Eh. Tapi memang Okay. macam mana pun kalau contoh kata independent woman, Ha? bila nak angkat barang berat, nak angkat tayar ke perlukan lelaki. Tapi lelaki kalau ada yang tak pandai masak, dia perlukan perempuan yang tak pandai masak. Ada macam kita perlukan each other lah. Kita tak perlu nak cakap yang independent lah. Ayat dia nanti order towing. Perempuan order towing. Pernah ada satu video ni macam Ha. dekat Mas Arif lah. Dia kata dia independent. Tapi dia kata bila kereta rosak, apa jumpa mekanik. Mekanik apa lelaki. So macam Kena depends juga kan. so Different dia gender. kena dia tak cakap. Beza sebab dia bayar. Oh sebab ada bayar dia independent lah. Oh. Wah, isu yang tu tak tahu sikit. Sekarang tinggal ada live. jenis yang dia cakap dia independent seolah macam lelaki tak wujud pun dia boleh hidup. Itu Okay, masalah. so kenapa kan korang rasa yang perempuan pelayan, kenapa kaum kita ada lontarkan statement kita kena jadi independent sebab lelaki macam tak function. So actually Alamak. saya baik sikit. Okay. Tak tahulah tu daripada upbringing ke ataupun daripada macam wanita dah advance sangat ke bidang-bidang yang dulu kan. Contohlah polis. Tapi polis masih ramai lelaki lah. Contohlah tentera ke STEM ke perubatan ke apa, dah ramai perempuan yang masuk. Jadi bila perempuan-perempuan boleh bukan monopoli lah, maksudnya boleh pergi sampai higher level. That's why mereka rasa macam independent woman ni wujud. Sebabnya laki-laki pun dah memundurkan diri. ada yang kurang lah kot. So maybe that's why ada term alpha woman, independent woman tu. Tapi betul lah at the end kita semuanya sebenarnya saling memerlukan kan. Betul lah. Dia nak kahwin dah. Alamak. Betul lah, dia dah kahwin dah. Betul lah. Mestilah betul. Dia nak, tak nak dia kena setuju. Tak nak. Nanti ada yang tengok. Nanti merajuk pula. Tapi kalau dekat luar sebenarnya lagi ramai tau. Dekat luar tu maksud saya di budaya yang barat lah. Lagi ramai dah perempuan yang independent woman, career woman. Kenapa korang rasa macam tu? Carry woman yang betul lah, I agree lah. Carry woman yang betul. Apa career woman yang tak betul? Bahaya tu. Bahaya tu Career statement woman yang tu. betul sebut apa ke? career woman yang tak betul? Boleh sebut ke? Apa? Bahaya. Boleh sebut ke ni? Producer? Kalau tak boleh tak apalah. Kalau tak Okay. kita cancel lah. Edit lah, kita edit lah. Kita edit lah. Aku tak tahulah. Pada aku, adakah korang anggap prostitution as carry? Oh, absolutely not lah. itunya tak Kot. tahu. Prostitution apa lah? Oh, okay. Depends on country lah kan. Yang tu kalau itu kalau budaya it's not kalau about budaya country lah. negara Ah. macam negara kita tak lah. Kita tak iktiraf lah benda tu. Tapi kalau di luar pun sebenarnya saya rasa tu illegal. Right? Ada certain parts of the world yang Kan tak boleh kan? Oh, Aku my rasa God. tak boleh ni. Producer tak bagi. Okay, so Okay. kita dekat lah sebab kali Okay. tajuk dah bahaya kita dekat lah. Tak. Tak boleh. Yang tu tak Jangan dikira lah. Ni kira career professional. Profession Okay, In the end, professional. dia macam ada certain kerja tu, walaupun perempuan nak buat, tapi lelaki tetap akan jadi expert more than diorang sebab
memang physical capabilities memang lelaki punya Tak is boleh. better than perempuan. Tak boleh cakap itu. Sebab Ya. certain part, contoh macam nursery. Kalau kau nursery, siapa yang kau pandang? Nursery ke nursing? Nursery ya. Nursery nursing either way. Mana? Perempuan lah. Perempuan lah ya, kan. betul. Sebab memang psychologically lelaki more tend to benda, objek. Yeah, physical Perempuan pula tend to human ataupun human lah basically. Memang emotional. Betul. interested kat mana tu. Sebab tu lelaki banyak pergi kat STEM macam Tentera. engineering. Oil and tak ada tentera bro. gas. Engineering, STEM, STEM. architecture. Sebab kita suka, lelaki mostly suka kat benda. Mungkin adalah sikit segelintir. Sebab tu kalau korang masuk dekat uni, masa korang semua masuk uni, ingat tak lelaki kat kelas korang, kalau siapa yang masuk STEM? Siapa yang kelas STEM? STEM. Bukan STEM. Jangan lah kata. Tak, kalau lelaki dalam Dalam bidang sains. dalam bidang maths. sains. Sains teknologi macam tu lah. Actually ramai bidang je. engineering. Kalau saya punya course dulu ada microbiology, lagi dominan lelaki lah sebenarnya. Micro. Saya pun tak sangka microbiology semasa tu ramai lelaki berbanding perempuan. Sebab kita fikir kan macam perempuan lagi suka belajar kan. Rupanya masa zaman you tu diorang lagi ramai. So macam Itu kelas tu kau. lebih power Itu lah. kelas kau je lah kan. Tapi overall dekat dalam uni pun memang macam lelaki yang kurang. separuh. Masa saya Micro. Yes. Kos aku lebih kurang je. Tapi lelaki 6. Perempuan 30. Course tu. Ha. My god. Nak bagi tahu ratio. Okay. Ratio tu sikit. Lelaki memang sikit lah. So balik kepada ni lah Tapi kan. kalau macam Occupation apa lah. Ya. Dah ramai kan. Ramai ada orang lelaki. Tapi Engineer ramai lebih lelaki. Lelaki. Indian dia macam memang interest gender tu sendiri. Memang insting lah saya rasa. Bukannya ni sayang kau menangis pula. Tu sedih apa? Kalau engineering macam aku kelas ada 40 orang. Okay. Perempuannya 2 orang saja. Wow. So memang Ramai lah alpha male kat situ. Alpha tak jugalah. Tapi itulah memang kalau saya aku ni mechanical engineering Okay. So Okay, yang tu mechanical tak lagi lah. multitasking ke? Mechanical engineering kan. Biasa engineering ni dong banyak yang macam mana? Oh ya. Yeah. Multitasking punya mechanical ni work, dia yeah. banyak cover. Dia macam cover elektrik, Yeah. elektronik, automation banyak Saya lah. salah satu lelaki multitasking lah kot. Nak cakap multitasking tu tak jugalah. Wow. Materi yang lain. Tapi balik kepada Syami cakap tadi lah. Apa dia kata lelaki pun kalau dekat bidang kerja dia multitask jugalah. So in the end multitask tu bukan kepada gender tapi kepada apa yang kita biasa buat. So benda yang kita kalau kita biasa buat kat rumah kita akan multitask kat rumah lah. Kita benda yang kita selalu buat tu kita akan tahu timing dia bila. Kita akan tahu apa nak buat lah. So itulah. Kita takkan mahir kalau kita jarang buat benda Betul. tu. Itu je So lah tak kot. ikut gender lah. Dia ikut macam Kan? kita selalu buat lah. Macam tukar Immortal, Rose Gold, Winter semua tu lah. Itu dah masuk top PML lah. Kita nak sambung ke? Nanti kan 2 orang nanti lain tak faham pula. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Dalam- Tip dia tadi macam ada nak cakap kan? Nak buat Biar topik. dulu. Penutup aku bagi semua. Takut lah kita Okay. dengar. So So dari situ sebenarnya lagi elok kalau leading tu lelaki ke perempuan? Sebab kalau lelaki yang jenis straight memang boleh leading tu dia kurang emotional sikit. So dia kurang fleksibel lah bagi pendapat saya. Tapi kalau perempuan dia more boleh emotional tapi dia boleh multitasking. Tapi korang prefer siapa lagi jadi leader? Lelaki ke perempuan? So ada je negara yang di-lead oleh perempuan and negara tu memang sangat bagus. Macam New Zealand kan, tak silap. Dan dan banyak juga negara yang di-lead oleh lelaki. Kita boleh tengok lah macam mana. Most of Yes. Okay, pendapat saya sendirilah. Dia sebenarnya semuanya berbalik kepada agama. Yes. Macam, betul tak? Betul lah. Okay. Betul tak? Macam Baik, memang Kak. agama kita pun minta siapa yang jadi pemimpinnya Lelaki lah. mestilah lelaki kan. Khalifahnya lelaki lah. Jadi kalau macam ni lah masa macam kata lelaki, ada je negara yang dipimpin oleh lelaki tapi macam mana kejadiannya. Tapi itu macam saya cakap lah semuanya berbalik kepada agama. Kalau dia menjadi seorang khalifah yang baik dan mungkin dia akan memimpin dengan baik lah. Macam Terima ada kasih. contoh lah. Macam Person tu sendiri. Terima kasih. Menurut pendapat saya sendiri lelaki lah yang lead. Sebab okay let's say perempuan kan dia boleh mengandung kan.
Okay, so let's say dia tengah lead tu ada benda penting, dia time tu dia bersalin. Then dia kena tinggal benda tu sebulan 2 lah. Jadi kalau lelaki ni dia tak ada mengandung kan. Sekarang ada. Tapi lelaki memang tak adalah. Secara fitrahnya lelaki tak ada. So kita available anytime. Okay, itu So itulah. itu kalau mengandung kan. Tapi kita lupa yang monthly routine perempuan. Diorang ada dalam punya tempo. Ada face So dia. di mana tempo tu Face monthly. Yeah. Monthly routine. So dalam that phase tu memang diorang akan ada emotional roller coaster. So kalau diorang nak lead, takkanlah during that phase kena tukar kepada orang lain ke apa kan. Memang lelaki memang setiap masa macam tu lah dia. Kalau dia jenis yang boleh control emotion, macam tu lah dia. Tapi Dia- ada dia tak kajian, ada- ada kajian juga. Lelaki dia ada masa dia emotional. Masa bila? Adalah. Ada macam perempuan juga tapi ada masa dia lah. Dia pernah dengar lah ada satu fakta tu. Dia kata yang lelaki ni ada phase dia macam time hormon dia tak stabil. Ada masa dia kita Bagi kita manusia kita memang drive by hormon lah. So lelaki pun ada perubahan hormon dia. So testosterone dia lah. Masa tu jugalah kadang-kadang ada ego dia tinggi. Kadang ada time dia Kuncinya apa menyebabkan dia? Ego. Puncanya badan kita sendirilah. Badan kita memang akan rembeskan hormon berkala. Dan ada masa bila perubahan hormon tu berlaku, boleh jadi kita macam lelaki ni jadi tiba rasa nak marah. Kadang benda sebenarnya tak marah pun. Nak marah. Kadang ada masa kita macam walaupun benda tu macam benda tu boleh buat kita baran tapi time tu kita tenang. So ada masa-masa dia lah. Baik diorang share kan masa bila. Tak jugalah. Conclusion lah. Nampak lah. Apa yang cuba disampaikan lah. Tapi lelaki masih tak dikawal oleh emotion sepenuhnya lah. Kita orang walaupun time fasa tu boleh lagi atau kita boleh ada time kesabaran dia jugalah. Bukan nak cakap perempuan tak dikawal tapi perempuan ni dia lagi tak stabil lah. Yeah, betul. Actually bergantung kepada orang lah. Kalau pandai kontrol emosi, Tu no betul problem jugalah. actually. So bukan semua. Dia kalau pandai control emotion, dia takkan Yes. wujud konteks baran lah. Yes. Betul. Topik ketiga lah. We just relate to topik ketiga lah kan. Baran. Atip ada masa baran dia ni. Tapi kita bawa macam ni pun barang, kita lagi apa tak kelakon. Tapi kenapa lelaki yang lebih baran lah? Lagi baran kita. Padahal emotional fluctuation tu dekat perempuan Macam ni. ni nak jawab kenapa lelaki lagi baran? Tapi I boleh cakap kalau baran tu red flag lah. Betul tak? Betul. Yeah. Konteks baran itself lah. Sebab sedangkan tadi discussion kita ada cakap lelaki ni dia lead way more daripada segi logical kan. Tapi kenapa konteks baran tu dia more kepada lelaki? Sedangkan baran tu emotional itself. Yeah. Tolong. Dia kes-kes macam tu, kes-kes yang barat ni, I think dia start daripada rumah lah. Sebab maybe parents of that guy dia tak puts accountability dekat lelaki tu. So bila dia dah terbiasa, dia boleh tak dipertanggungjawabkan atas apa tindakan dia. Dia tak kena consequences tu. So it just goes on and dia dah terbiasa. So dia tak boleh control dia punya emosi tu. But I think it all depends on itulah didikan parents. So you yes. nak bagi tahu yang actually baran ni punca daripada rumah. Ya, Ya betul. And maybe outside, maybe like macam Yeah. circle kawan-kawan macam tu boleh juga influence. But I think memang foundation dia kat rumah. Sebab apa-apa pun sekarang memang kita akan mostly spend kat rumah. Betul. Yeah. And then selalunya datang daripada broken family lah. Actually Yang baran dorang ni lost mungkin guidance. bukan daripada kita. Mungkin daripada orang sana yang kita, I mean like, Sini, orang-orang sini. Okay, faham. actually kita jadi baran sebab reaksi daripada orang yang kita tengah berhadapan. Betul, boleh Tindakan jadi. ataupun ego lah. Ego. Sometimes ego orang tu boleh mencabar kita tau. Betul. Sebenarnya orang yang takkan baran pun dia boleh jadi baran. Betul. Apatah lagi yang dah baran, kalau dicabar Betul. lagi baran. Tapi itu Yeah. mungkin Betul. Ya, Itu baran mungkin marah. mungkin marah yang Tapi tak selalu. Tapi- Baran I Yes. think dia selalu. Selalu. Asal sikit marah. Suka melenting. Ya, macam tu. betul. Pernah tengok Itu tak baran. movie apa Dia Bukan Syurga?
Oh, ya. Yang Dia bukan pelakon Syed. Umi Nazira. And then yang tak pernah Yeah. tengok lah. Aduh, tak tengok TV. Dia bukan syurgaku. Tak pernah tengok. Ada yang Kalau, Samari kalau klip mungkin kita pernah TV3 tengok punya kan. Kalau klip jumpa kat Tu TikTok. kan dia kan baran kan lelaki tu dalam tu. Ya, betul. Ya. Tapi dia macam tu lah, kalau kita as someone yang boleh pandai kontrol emosi kita, apa yang reaction daripada opposite person tu, kalau kita still calm down, dia tak akan jadi effect kan, sebab macam ikan kan, ikan dalam laut. Simple analogy lah. Ikan kalau dia punya isi rasa apa? Manis. Ikan je. Rasa ikan lah kan. Baik, bukan masin lah kan. Tapi dia dah duduk dalam air masin. So macam Okay. kalau kita boleh kontrol diri kita, Okay. outside factor tu tak banyak bagi influence kat kita lah. Mungkin setuju lah. Mungkin dia faktor suka tak suka tu saja. Kalau kita dah suka orang tu, contohlah kalau dah tak suka dia, ego dia mencabar kita jadi marah macam tu lah. balik. Kalau dah suka dia marah macam mana pun macam kita slow down. Macam tu je lah. Tapi tak Masa tu buta lah. Tak, buta lah. Bukan buta lah. Tolerate. Tolerate. Faham Oh, memahami. okay. So ada ke cara nak Mus? tengok orang tu punya, especially lelaki yang Tanya dia member macam dia. marah. Member tanya satu member tapi dia. member dia boleh dekat member. Ya. Itu bahaya. Okey, pendapat saya. Depends kat member dia. Jangan kalau check member lelaki kata red flag pula perempuan. Faham tak? Takkan kita nak check member lelaki dia pula kan. So itu tak boleh ha. Ada test tak? Okey, Ah, pendapat. tak boleh. Nak tanya Okey, mak bapak kita tak ada boleh satu, tu. ada satu kat TikTok tu. Ada cara dia. Ada satu TikTok, dia kata cara nak tengok orang Macam nak test ni. okay, cara nak tengok orang tu bareng ke tak, pergi travel dengan dia beberapa hari. Wah. So beberapa hari tu bukanlah dia berdua, Macam tapi mana? ramai-ramai lah, macam trip lah. on trip Hiking lah. boleh lah. Hiking boleh lah macam Yang tu. penat-penat. Dia tengah-tengah barang dia tolak kita dari kau. Mati. Ada. Tu tak boleh. Buat test tu aku Oh, ada kan? Betul lah. Lain pula. Rasanya Cuba cerita. Syami kata dia tahu ada macam mana nak tahu. Okay, macam ni Syami. Dia Macam mana? Cuba share. yang ni travel proven tu, fact ke tak ni? dia sebenarnya ada dalam agama kita sendirilah. So kita boleh kenal someone tu when kita travel dengan dia, as of berhijrah dengan dia beberapa hari, kita buat business transaction dengan dia. So bila melibatkan duit ni, kita akan nampak dia punya natural side dia lah. Sebab mungkin kadang-kadang depan-depan kita, bila tak ada apa-apa yang boleh effect dia kan directly, dia boleh berlakon lah. Ataupun dia just pakai dia just topeng je lah kan. Tapi bila contoh macam include duit ataupun kita travel dengan dia beberapa hari, takkanlah dia boleh tahan dia punya topeng tu that long kan. Ya. So tapi sebenarnya saya lupa sikit lah. Dia ada 3 I think cara untuk tu lah. Tapi satu business transaction, satu lagi travel sekali tu. Betul. Pendapat saya lah, kalau yang travel tu, sebab kita ada masa dia lapar nak makan, ada masa dia tak cukup tidur. Dan lelaki ni dia sensitif bila dia tak cukup tidur dan tak cukup makan. Dia sama macam perempuan sebenarnya. Yes. Tapi lelaki ni lebih kepada tidur lah. Especially tak Kita cukup ni tidur. kerja juga kan, kerja keras. Especially tak cukup tidur. Berjaga malam ke? Ya, itu sebab kita banyak benda nak buat kan. Kadang lelaki ni ada banyak kerja. Okey, bukan perempuan lah saja. Dia punya Alamak, tu bahaya nak kerja setuju tu tu. sampai panjang sampai malam faham. Itu bahaya sikit nak setuju. Tapi diorang boleh bangun ataupun diorang boleh tak tidur 24 jam. Esok tu diorang okey je. Macam contoh So ada. point bila yang dia akan jadi Okey, so biasanya Naik kalau marah dia tak cukup tidur beberapa hari, kemungkinan beberapa hari bukan tak cukup, dia tak cukup tidur lah. Macam tu 4 jam 3 hari kan. Time tu lah biasanya lelaki akan keluar dia punya barang dia lah. Selalunya lah. Sebab tak cukup tidur ni kita macam penat. Kadang-kadang penat. Penat. Kadang kita penat pun lepas contoh kita bersukan. Bersukan lepas esoknya dah penat pun kadang boleh jadi luaran kat lelaki tu. So itulah biasanya faktor sensitif. Biasanya time dia penat lah. Time penat lah selalunya. Kalau orang tu dia penat, dia boleh tenang lagi. Memang respect lah kat orang tu. Yang penting dia kena tidur lah actually. Kiranya Kalau dia tak tidur banyak it all masalah. depends on pengurusan emosi sendiri lah. Sebab tu kita Macam perempuan tak cukup tidur dengan tak cukup makan, diorang okey ke? Tak boleh. Kalau saya tak Tak boleh boleh. juga kan? At least lapar So- kan boleh tahan. Tidur basically tak boleh general ke tahan. benda ni? general lah. Tapi sebab lelaki ni Tidur tak boleh. lebih dia nampak kuat kan. So dia mengamuk dia lagi kuat. Perempuan mengamuk dia tak nampak.
Kalau kecil-kecil je dah mengamuk gitu-gitu je kan. Kalau lelaki ni balik saya badan besar pula tu. Macam hati Macam kan. hati kan. Sekali dia mengamuk, dia campak barang. Nampak lah. Nampak lah. Betul-betul Macam itulah. So maksudnya dia bukan monthly lah. Dia based on dia punya aktiviti. Dia penat je. Dah time-time tu lah. Masa-masa dia penat lah selalunya. Okay, itu kalau based on macam tadi kita bincang ikut situation kan. So, pendapat korang ada tak baran tu dari genetik? Boleh datang daripada genetik ke tak? True. So tadi baran tu dia distribute daripada rumah kan. Tapi kalau dia punya Okay, Macam bagi. You sikit. tapi dalam konteks genetik macam mana tu? Wujud ke tak wujud? Okay. So macam Genetik. bila dia bukan genetik. Genetik tu susah nak bagi tahu sebab saya tak pakar dalam hal tu. Okay, jadi kalau nak kata keturunan ni boleh kata ada faktor dia lah. Macam contoh, kita daripada kecil kita buat apa yang kita nampak selalunya lah. Macam let's say kat rumah kalau kita dah biasa nampak ayah kita buat benda baik, jadi kita pun auto jadi nampak benda tu normal lah, buat benda baik. Dan kalau ada orang tu dah biasa nampak ayah dia marah-marah, dia marah kat mak dia ke, marah kat orang lain ke, nampak dia mengamuk, dan dia rasa benda tu macam normal. Dia tak rasa macam benda satu kesalahan lah. Jadi benda tu yang dia buatkan turun lah dia punya baran dia tu. So genetik tu tak sure kalau ada research. Kita panggil sebagai epigenetik. Dia mewarisi dia punya- Epigenetik, genetik yang Diwarisi. influence. Dia bukan diwarisi. Influence by surrounding. Okay. Especially bawa macam ni lah. Sebenarnya dia bukan diturunkan, dia influence lah. Sebab kadang-kadang mereka boleh stop sampai situ je. Mungkin dia tak akan bawa kepada diri dia and ke anak-anak dia kan. Sebab penting juga untuk macam tu. Kita tak payahlah macam contoh kalau kita dah dibesarkan dengan toxic environment, tak kan. Nanti kalau kita kahwin pun kita nak kenakan anak kita pula Sebab kan. tu kalau ilim ayah tu orang kata kena betul-betul siapkan diri lah. Macam apa jaga alamak. Tak. Banyak Dewasa berhujah je lah. Macam bersedia je. Tak ada lah. Bersedia Atik tapi Atik diam. Tak. Kurang bersedia. Atik dia kata nak alti nanti nak habis. Penutup nanti. Alti. Penutup dia sekian, terima kasih. Okay. Segitulah. Sekali penutup dia cakap, aku gay. Aku bantah. Okay, Atik ada apa-apa nak ulas ke benda-benda macam ni? Macam mak ayah ke apa ke? Nah, Atik. Cara jadi parent ni. Kenapa nampak macam malu-malu Atik hari ni Tak apa nasihat lah ini. Tak boleh. Nanti saya baran. Tacut. Okey tak. Itu saja daripada Abang Atik. Thank you. Apa-apa. Apa ciri-ciri family yang korang try nak portraykan untuk family future korang? Pendapat korang. Lelaki. Saya kita Strong support system lah kan. Strong support system. perempuan lah. Nak relate dengan perempuan lah. Not Sebab juga. tak Dia- juga. As a whole means for the child lah, for the children, the parents dia tu can support each other and support anak-anak tu sendiri. Okay, kalau bosan sila bagi topik yang best. Tak bukan. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tadi apa? Tak jawab lagi soalan lah. Features family. Ideal. Kita ni lah. Yang ideal. Kita Yang- nak yang kita ideal inginkan. Tak tahu duk. Tak tahu duk. Mungkin Ciri-ciri sebab, keluarga. mungkin sebab aku sendiri pun tak ada berniat untuk berkeluarga. Belum lagi. Tak terfikir Kita cuba sangat. tanya yang nak mendirikan rumah tangga tu sikit. betul. Contoh macam Cikgu Anis. Cikgu Anis mungkin boleh share. We all don't know Ah, actually. yeah, Tapi betul. tak ada plan lagi. So Okay. Cikgu Orang yang Anis dah prepare. sedang menjurus ke arah tu kan. So mungkin dah ada. Macam mana? Dua mic. Nampu saya. Siapa lagi nak cakap? Tak tahu lah, macam saya nak ada keluarga yang emotionally intelligent kot. Macam tu lah. So cari keluarga yang macam nak ada sebuah keluarga tu yang tenang kan. Tak ada bukan tak ada masalah tu of course lah, kita ni mesti semua akan diduga. Jadi cara kita
handle masalah tu sendirilah. So that's why lah saya perlukan lelaki yang boleh memimpin saya macam tu kan. So dari segi emosi juga. Macam yang tadi kita dah ulas pun, perempuan ni kebanyakannya beremosi kan. Jadi kalau kita pun dapat lelaki yang sering beremosi juga pun macam manalah nanti kan keluarga tu. Jadi macam tu lah. Itulah kot bahagia dan Feel like home lah. Korek dah tadi red dah. Cikgu Syah. Saya belum lagi tiba masanya. Eh, Saya mana? tak ada lagi. Kita muda lagi, baru berapa? 21 kan? Ni cikgu Abang Latif. Abang Atif. Saya dah cakap dah. Info sikit. Atif saya doakan dia dapat seorang isteri yang sangat baik. Sebab orangnya dah baik kan. Amin. Baik, orangnya sopan, pandai masak family. baik. You baran. You baran. Saya kena dapat yang baik. Ayu kena dapat yang baik. Dia sebenarnya nak family yang mudah nak betul langsung lah. That's a very Okay, important. Yes. Semua benda tak berkira sangat. Apa lagi tu je lah kot. So boleh. So dia boleh cuba faham saya boleh cuba faham dia. So itu je kot. Boleh Cuba memahami je lah. Cuba je lah. Kau tak faham tak apa. Rasanya tu je kot. Yang lain tak ada apa-apa sangat kot. Tu je. Tak ada apa-apa. Tak ada demand lah sangat. So okay, siapa-siapa yang boleh cakap bahasa Melayu tu boleh lah kan. Sebab dia faham lah apa yang awak cuba sampaikan. Satu Malaysia boleh. Aduh. Ya. Jap, sabar. Sedangkan tadi kan kita cakap pasal cuba memahami kan. Tapi kalau perasan stigma orang sekarang, orang kata communication is the key. Sedangkan saya rasa kalau communication itself tu, kalau tanpa memahami pun dia takkan jadi. Betul. The comprehension lah. Comprehension. Macam tu lah. Betul lah aku cakap tu. Betul. Ada function ke? Okay. Bahaskan dia. Okay, so macam mana? Ada lagi bahasan kita ke? Itulah Comprehension is the key. Relation lah. Oh, yelah. Cip lah. Communication ni tak Sebab jadi kalau kan. cakap saja ni buat jap. Okay. Dia Betul. sampai situ je. Betul. Tapi you know what, ada je kalau baca-baca thread kan, punca-punca penceraian tu hanya sebab kesalahan kecil. Yeah. Tapi bila diorang komen balik, Ya, betul. Dia kadang-kadang kesalahan ubat gigi. kecil. Dia kadang-kadang tak signifikan pun. Tapi bila benda tu jadi Tapi selalu, rupanya sebab benda tu jadi selalu. Macam ni suami tu suami. Kau tolong isteri tapi tunggu dia suruh dulu. That's not helping to tunggu giliran je sebenarnya. Dia yang plan, dia yang fikir. Kau just show up bila dia panggil nama kau. Itu your own house. So kau hanya part time worker je bro. Dia cakap macam tu. So dia kata I was that husband. Dia adalah suami yang macam tu before this. Buat semua benda bila kena suruh je. Dalam hati rasa dah jadi suami terbaik dah. Sebab ikut cakap isteri. Isteri aku senyap. Bukan marah, penat nak explain benda yang patut aku perasan sendiri. Sebab sebenarnya benda tu aku kena buat without dia suruh. So benda tu betul lah. Maksudnya macam kita tak buat tanpa disuruh. Tolak ansur tu semua tu kan. Itu pun samalah tu. Kena bertolak ansur. So, tak semestinya semua isteri tu buat atau wanita suami lebih buat. suka yang lelaki buat tanpa disuruh lah. Yeah, of course. Bukan Dia buat lah. Buat. Okay, tapi Ya. macam mana pula kalau dia buat dan perempuan tak suka? Tak Yang suka. bukan perempuan yang dia Betul. nak. Jadi dia akan jadi rasa tak suka, macam tak selesa. Sebab itulah pentingnya communication and Yeah. comprehension. sebab without communication takkan ada comprehension. Betul. Comprehension. Tapi Betul, dia kena ada sebenarnya kita communication. memang tak akan boleh nak dapatkan apa yang like kita expect. Sebab ni cara dia, kita Yes. cara kita. Kita sendiri pun memang kena tolak ansur untuk terima. Tu cara dia settle macam tu. Ni cara kita macam ni. Macam tu lah kot. Kalau contohlah, kalau you dah bagi tahu orang tu buat, tolong buat ni, terima apa yang dia dah buat. Betul. Kalau you nak benda tu perfect macam apa yang you fikirkan, you buat sendiri. Betul. Yeah, that's it. Jangan bagi masa. Kalau Yeah. nak dia buat, tak apa. Dah tak payah buat. Ataupun you nak stay tak puas hati, you buat je. Kalau you rasa nak dia buat, biar je lah dia buat Contoh cara macam lipat baju lah. Kan? Contoh macam lipat baju lah. Perempuan lipat baju macam mana? Collar contoh mesti kat depan. Lelaki asal boleh. Dia kena tulang bertemu tulang kan? Ke tak?
Tak kan nampak? Saya tak lipat. Tak lipat baju. Saya gulung baju. Hanger. Macam nak travel. Kita orang dah style sebab- gulung lah. Gulung dengan gantung je. Sebab Gulung senang. dengan gantung. So semudah-mudah apa tu konteks lipat baju pun boleh jadi satu pergaduhan lah. Macam tu lah. Nampak pijak sikit. Nampak. Okey. Ada satu kes lah kan. Dia orang cakap even kes seperti ubat gigi pun adalah salah satu punca penceraian juga. Memang banyak je. Sebab sebenarnya yalah kita hidup cara dekat rumah kita dengan family kita lain. Parents family suami ataupun partner kita lain. So bila tak kena tak scene dengan cara kita jadi macam tak ni lah tak boleh serba tak kena. Itulah pentingnya balik tolak ansur tu balik. Memahami tu balik. Pernah ada gaduh pasal ubat gigi. Ubat gigi tu gaduh kenapa? Macam contoh maybe dia ada setengah Salah tu. flavor? Bukan. Okey, cara kita ada tekan. Cara kita tekan ubat gigi tu. Kita tekan dari mana? Bawah ke atas ke atau start tengah ke atau start atas ke? Ada setengah partner dia maybe dia tekan daripada tengah, ada setengah dia daripada bawah dia dah gulung nanti tak payahlah kita tolak lagi dah kan. Ada setengah macam tu. Tak kisahlah macam mana. Benda tu pun boleh jadi isu. Sebenarnya kalau cara orang lain-lain tak jadi masalah pun. Buat je lah cara macam mana. Habis juga ubat gigi tu nanti. Tapi tak tahulah macam mana kan perspektif orang lain-lain. Beli dua ke. Betul banyak je solution lain. Instead of cara solution yang adalah berpisah kan. Kadang-kadang sosial media ni kita tak nak percaya sangat lah sebab walaupun kita dengar macam kecil tapi sebenarnya ada faktor lain. Ada faktor lain betul. Sebab itu tak ya betul. Kadang-kadang the repetition of instruction pun boleh jadi. Macam kita penat cakap banyak kali kan. Ubat gigi ni pijak daripada bawah. Tapi buat juga. Dah penat-penat cakap banyak kali kan. So kadang-kadang Towel. Okay, faham. Towel gantung. Sidai baju kau sidai kat mana? Sidai. Atas kerusi dah lah. Tak payah fikir atas. Ada dia punya rangka. Ampayan kursi aku ataupun tingkap. Oh. Kalau tak ada. Okay. Kadang-kadang benda yang sesimpel itu pun boleh jadi pergaduhan lah. Selalu perempuan kita hanger kan. Hanger dalam wardrobe. Tapi kadang mostly lelaki towel, dia campak gitu je. Letak dalam katil lah lembab. Dah kena marah. Dia nanti Siapa pula ni? isteri dia lah. Dekat rumah lah rumah. Mungkin dia asyik tips fed up awal lah. nanti. Kalau dah berumah tangga janganlah macam Tak, tu. saya punya nanti. towel memang ketingkap ataupun Tingkap pun keluar. pantang juga. Tak ada. Rumah Saya saya punya okey. dekat tiang bar tu. Tiang bar. Dekat Sama pintu. Oh. banyak sama. Boleh ada. Ada adik tak? Boleh kahwin? Sama teruk. Aduh. Tak ada. Kalau sekali ni tak bergaduh ni. Sama ngau. Syuki ada adik. Ni ada adik. Aku tak restukan. Wish, alamak baik. Dia ada adik. Okay. Aduh. Alamak, dah lupa lah. Apa tadi? Macam mana? Tadi nak bergaduh apa lagi? Cuma lagi satu yang last. Yang ni yang paling hangat antara Okay, kalau okay. perbincangan lelaki perempuan. A provider. Lah, provider Yeah, provider. Sebagai lelaki provider. Ini kalau lalu lalang kat TikTok ke, kat thread, apa lagi, Instagram, Instagram kurang. Instagram Twitter saya ke okey. apa-apa benda lah. Mesti pasal provider. And provider ni daripada negara Malaysia ke, Indonesia ke, sampai mana-mana lah. Mesti diorang akan boleh jadi isu lah. Ni. Provider. So, what's your Okay, take about Aidil. this? 50-50? Agil nak jawab ke? 80-20 ataupun fully working husband, fully housewife. Tips. Okay, pasal provider ni, okay lah dia. Jangan gelak. Dia okay lah. Sebenarnya memang nak lari macam mana pun tu sebenarnya tanggungjawab lelaki lah. Kalau perempuan nak tolong tu, nak tolong kita ni, itu ihsan dia je. Betul. Tak. Betul So- itu ihsan So dia. tu betul lah. So kalau perempuan nak tolong tu memang ihsan dia je. Lelaki yang nak berkahwin ni memang kena prepare semua. Lelaki tu sampai tak kat mana? Maksud? Lelaki tu sampai tak kat mana? Provider tu nak kena provide apa? Baju dia nak kena provide perempuan tu berapa Sebanyak mana? baju, ya. Sebanyak mana? Kalau tak silap baju bukan ke dua pasang Dua setahun? persalinan. setahun Persalinan kan? setahun. Tu apa? Itu minimum ke maksimum ke? Minimum lah. Itu minimum. So kalau bagi lebih tu jadi apa? Itu kira hadiah dia lah. Bagi Kan? isteri dia. So basically Macam push aku ni. no lah. Dia just Okay. kadang-kadang Alright. soalan ni jadi kan. Sebab kita tak tahu limit dia kat mana. Orang tu cakap provider 50-50, 100%, 80-20. Dia ya. sebenarnya
dia akan go back to betul ansur jugalah. Ya. Betul lah. Dia Dia macam- provider mengikut kemampuan dia. Betul. Sebenarnya dia bukannya provider asalkan kau boleh beli semua benda untuk dia tu untuk dia itu memang provider tu dah extra. Provider tu setakat benda basic. Tengok juga Basic lelaki tu boleh bagi apa. Pendidikan. Ya, betul. Apa dia kemampuan punya, lelaki betul. tu. Hmm. Kemampuan Makan dia lah. minum ya. Tapi yang basic necessity laki tu Tempat lah tinggal memang tak boleh semua lari. tu. Ya. Dia agama apa ke, dia kaum apa ke, dia mesti dekat lelaki tu. Saya rasa Ya, tak ada betul. mana-mana agama, kepercayaan ataupun Makan, bangsa tempat tinggal, yang pakaian. beratkan Memang kepada perempuan. Perempuan. Itu memang kerja lelaki lah. lelaki cari duit. Tapi Cari kalau you punya fate takdir tu macam you dapat isteri yang lagi berpendapatan tinggi, it's something you kena discuss lah. Betul. Itu Sebab dia punya downside adalah mungkin walaupun dia perempuan tu dia macam boleh control lah. Dia macam okay, saya tahu suami saya mungkin tak berpendapatan tinggi, saya lagi banyak gaji dari lelaki saya, tapi dia kalau penat, biasa kalau gaji banyak ni sebenarnya tanggungjawab lagi banyak. Bila tanggungjawab lagi banyak, maksudnya makin penat lah kan, banyak keluar tenaga kita kan. Jadi kadang-kadang macam ego lah nanti, takut ego. So can you guys live with a egoistic woman? Macam tu pula dah. dia depends kat perempuan tu pula lah sebenarnya. Dia contoh macam lelaki tu, dia mampu provide apartment je as rumah. So if kalau perempuan tu tak okay dengan apartment, dia nak rumah teres juga. So the extra tu dia kena discuss dengan suami dia. Tu Contoh lah. kalau dia suami dia hanya mampu keluarkan 600 je sebulan, taklah 600, 1000 je sebulan untuk sewa tempat tinggal. Tapi untuk rumah teres dia kena keluarkan 2000. So extra 1000 tu isteri tu yes, sebab itu apa yang dia nak. Keperluan dia sebenarnya suami dia dah provide dah rumah. Tapi sebab dia nak Itu extra. dah dikira provider dah. Betul. Betul. Cuma kalau dia rasa nak lebih, dia kena discuss. And then kalau macam cakap pasal responsibility, kalau dia stress kat tempat kerja apa semua kan. So itu pun tolak ansur akan mainkan peranan. Contoh suami dia tahu isteri dia manager ke apa ke, yang memang kalau balik dia memang akan stres. So suami dia kenalah pandai mainkan peranan. Contoh suami dia kerja macam biasa je. So balik tu still boleh spend time lagi. Dia kenalah tolong buat kerja rumah ke apa kan. Betul. Aidil nampak macam nak bagi tahu something. Proceed Aidil. Tak ada. Mus? Alamak. Luar je. Hey. Rasa Atib lagi bagus lah bab ni. Cikgu Syal ini punya ni Berat lah. Apa ni? apa pendapat? Pendas. Dia apa provider macam Sama lagi. okay, sebenarnya lah istilah lelaki bagi mana yang mampu tu, pendapat saya lah, ini panas sikit lah statement ni. Macam dia tak boleh nak fikir yang dia sampai tahap tu je dulu lagi. Sebab kita ni sentiasa kena cari cara lah. Seorang lelaki kita kena cuba keluar daripada kesusahan lah. Macam betul. Contoh walaupun gaji cukup-cukup makan, dia 1,700 pun, kalau dia dah kerja sampai 10 tahun, takkan dia 1,700 lagi. Dia mesti ada peningkatan lah. Kita kena rajin berusaha. So biasanya lelaki yang malas lah selalunya yang bagi alasan. Okay. So itulah. Betul. Sebenarnya Okay. perempuan pun macam mana kalau berduit tapi masih lagi tak nak provide apa-apa? How? Itu Kedekut jenis lah. kedekut lah kiranya. Itu masalah individu lah, kita tanya dia lah. Tak boleh lah yang tu. Tak boleh lah Betul, kedekut Man. kan. Betul. Macam mana? Okay, baru saja. Takut tak? Okay. First date, Kita siapa tanya. tu? First date saya bayar dulu. Aku mat. Okay, producer kita tanyalah. First date, lelaki ke atau perempuan yang bayar? Okay. Okay. Ni saya nak keluar daripada skrin dah. So saya macam sorry. Saya macam saya 50-50 for me. First date. Contoh, bukan like 50-50 makanan satu meal tu kau bayar 50-50, tak lah. Contoh macam saya pergi sini and then kita makan something heavy. Okay, this time lelaki bayar. Next, kita pergi dessert. Perempuan lah pula bayar.
Itu maksud saya yang 50-50. Bukannya satu meal kau 50-50. Itu kena kod dik. Okay. Faham. Tapi kalau dapat jumpa lelaki yang memang 100% dia bayar, sangatlah bagus. Okay, thank you. Okay. Saya? Kak Syah? Laki ni mesti tak puas hati ni. Guys. Saya ada Selang kita selang Alhamdulillah lah. Lelaki perempuan lah. Apa latih lah. Abang Latif. Kau tak tahu yang mana. Setakat ni saya je lah kot bayar. Sebab macam memang tak selesa lah kalau perempuan yang bayarkan. Tapi tak tahu lah untuk orang lain. Untuk saya je tu lah. Iman kenapa man? Ni kalau dia minta makanan mahal sampai 200. Tak pernah kena lagi lah macam Pernah tu. lagi Tak pernah kena lagi macam tu. Mesti lagi makan apa? You makan apa? Asyik makan apa? Orang tak ingat lah. Tak ingat dah. Suka perempuan pula. Syaki pula. Saya? We both last. kita gaduh. Saya rasa mungkin kalau first date lah. Kalau first date laki kot lah. Tapi macam first date pun mungkin keluar makan, jalan-jalan sekejap. Jarang lah duk. Sejujurnya jarang Kalau lah. first date kan macam belum banyak aktiviti lagi. Kena wayang just tengok je. Tak boleh wayang berduaan dalam gelap. Lagi satu saya rasa macam first impression untuk lelaki tu lah. Nampak macam lelaki ni dia kedekut ke tak, dia okay ke dengan kita punya tapi sebenarnya first date pun kalau boleh planning tu the guys lah. Sebab baru nampak dia ni macam Ada effort. dia ada effort and dia ada macam vision, dia tahu dia nak buat apa yang tu. Saya nak bagi truth yang bahaya lah. Yang expose lelaki lah. Itu yang bahaya. Okay, yang banyak perempuan tertipu lah. Okay. Ni yang saya kenal lah. Disclaimer saya kenal lah. Bukan dia lah. Bukan Bukan saya, dia bukan lah, saya. orang lain. Okay. Banyak perempuan tertipu dengan first date dengan date lah. Kadang-kadang lelaki tu dia bayar semua, dia plan semua. Dan sebenarnya yang dia bayar semua dia pinjam hutang member dia. Dan bila okay. Tak, bukan online. So dia perempuan ni macam ingatkan lelaki ni provider. Tapi bila dah kahwin dia tak ada duit dan dia malas tak kerja. Bila date nampak megah sebab dia pinjam duit member. Kadang ada Tu mesti bukan member setakat first date tu. betul macam date yang setiap kali nak date dia pinjam duit kawan. Tapi untuk yang macam opinion Cikgu Anis tadi pun okey kak. Sebabnya kalau selagi baru date tu boleh je untuk macam tukar-tukar belanja. Lain lagi kalau plan tu contohlah birthday boy. Good lah kan. Lepas tu macam kalau girlfriend dia nak bayar kan pun saya rasa okey je. Macam yelah lagi pun dia belum kahwin lagi kan. Kadang ada je ada je lelaki yang dia nampak kedekut time dating. Sebab fikiran dia macam belum kahwin, kenapa aku nak asara perempuan ni. Tapi I rasa tu nanti risiko lah. Nanti perempuan tu rasa macam turn off. Betul. Atau macam susah lah nak cakap sebab date ni boleh tipu. So Baik, ramai guys, perempuan saya tertipu tipu sebenarnya. lah. Kadang perempuan bila dah kahwin dia menyesal sebab dulu kenal tak macam ni. Tak ini Tapi satu saya punya dia lah. honest Dia lah. pendapat baik jangan tipu lah. Apa yang you guys dapat kalau tipu? Sebab lelaki Dapat apa? dia nak impress, dia nak Dia nak rasa impress. macam dapat pujian perempuan tu yang Yang itu bagus. kalau yang tu okey lagi, yang ni yang contoh kawan-kawan kedekut lah apalah dah selap-selap perempuan tu melepas lah daripada you guys. Sebabnya dia akan jumpa mana tahu lelaki yang boleh bagi 100% Jangan macam tu. better. Kadang contoh- mungkin dia ada perempuan lain. Itu bahaya. Tak ada lah maksud basically tu lah. Point dia. Maksud dia dia main dia pasang ramai lah. Sebab tu dia kedekut. Kalau yang kedekut tu Tak. macam saya masukkan contohlah dia dating tak bukan kedekut lah macam kalau Ya. ada perempuan ni yang 50-50 pun dia tak boleh terima kan. Contoh let's say lelaki tu bagi 50-50. Sebenarnya lagi 50 yang dia simpan tu untuk duit kahwin dia. Kadang perempuan tak nampak pengorbanan lelaki simpan ni. Benda tu tak boleh nak cakap penanda aras untuk dia as dia tak spend ke apa lah. Dan That's kena why kena saya jaga cakap tadi baik tak payah tipu lah. I think lah lagi kalau you guys dah serious. Sebab saya rasa daripada korang akan rasa rugi dia pergi. Sebab macam dah I nampak you kedekut contoh lah. You tak nak macam all out pun untuk kita. Dah melepas. Sekali rupa-rupanya sebenarnya I simpan 50%. You kena cakap lah. Kena communicate lah. Tapi kalau you guys masih belum nak real commitment, masih nak main-main lagi, I don't know lah. Tapi kalau yang kalau rasa macam perempuan ni ataupun lelaki ni macam he's the one,
she's the one saya rasa tak payah dah kot try test dia kan. Itu memang susah. Nak tahu daripada date tu memang susah lah. Sebab ramai yang menipu lah. Test baran depan Even- dia ke pak. Pergilah dia. Banyak lah orang test sekarang. Betul, ramai test. Laki test perempuan kat first date, perempuan test laki dekat baran ataupun dia test pakai suruh kawan dia check dia ni DM. Macam-macam test ada dah. You tak pernah kena Tak kan? pernah buat. Tak pernah buat. Tak buat. Tak ada hati macam tu lah. Kita percaya. Oh. Kita Lain matang. kan. Lepas tu saya cakap kita yang kalau yang dah Mata-mata serius kena tu. curang kau. Tahu lah. Kalau Sarah? Okay, macam mana? Banyak ni nak cakap ni. Bahaya ni. Sarah. Apa tadi konteks dia? First date. First date siapa bayar? Hot take lah. Dia ada dua side macam Sarah. Saya rasa sebab kita tak ada apa-apa ikatan yang sah and masing-masing baru first date, baru nak mengenali. So it's better macam give and take. Aku dah bayar makan, I bayar you dessert macam Cik Anis cakap tadi lah. Tapi apa-apa pun first impression leave the big effect lah kan. First impression tu apa-apa first impression lah. Tapi dua-dua pun okay. Macam tu lah. For me, it's something that should happen naturally lah. Okay. Kalau saya suka saya bayar. Saya suka saya bayar. Bukan ke kalau Lepas tu macam nanti tu claim. tanda reject? Kan? Kalau perempuan Kadang-kadang, bayar, maksudnya tu kita Tak. dump that boy. I rasa bukan semua lelaki macam tu. Okay. It's not all the men like that. Kalau saya, untuk kepuasan saya rasa macam happy saya kalau saya belanja dia makan. Itu saya. Okay. So saya Yelah, suka buat Lepas belanja ni dia makan. kita Tapi kali ni je keluar. Tapi ya, saya pernah buat lah. Saya memang suka selalu buat benda macam tu. Saya belanja you makan. Dia pun macam, tak payah, biar saya bayar. So sometimes saya fikir juga, mungkin dia lelaki. Dia pun ada dia punya standard, ego dia. Okay, tak apalah. Biar this time you bayar. So, fair and square. So, kalau saya nak happy, saya kata saya nak bayar. I want to help you. I want to belanja you. So, happy like that. So, saya happy kalau saya belanja orang tu. That's me lah. Macam ni macam mana? Okay. Kalau macam saya Kalau macam saya, dia depends kat siapa yang ajak sebenarnya. Keluar tu. If lelaki tu yang ajak, I would say naturally lelaki tu lah yang kena bayar 100%. Tapi kalau vice versa, maybe 50-50 is a better option lah. Takkanlah perempuan tu nak bayar 100% kan. Mungkin Yeah. definition 50-50 pada macam ni, definition kita orang 50-50 You bayar you punya makanan, I bayar you punya macam makanan. tu. Oh, actually we are not like that. You bayar penginapan, I bayar makanan. Makanan, You faham. bayar ni, kita bayar ni. That's the 50. Tapi Yang tu laju. Dia punya eye contact. Terkejut tu. Alamak. Terkejut. Bukan. Contoh. Pengangkutan. Ya, Pengangkutan. Laju aduh, tak boleh. Okay, sama. So, apa lagi tadi? Mana aku tahu. Jadi vice versa. Vice versa tu kan. So, macam korang cakap tadi, the first impression tu. So, macam kalau perempuan tu yang ajak, I think dia pun mungkin boleh tinggalkan first impression yang bagus kat lelaki tu. By not lah belanja or apa. Maybe buat something meaningful. And lelaki pun sama juga. Sebab sekarang kan kita selalu tengok, kalau dulu biasanya lelaki lah yang akan ajak kan. Tapi sekarang pun kita tengok perempuan pun boleh je, ada je yang buat first move dulu apa semua. So it depends lah siapa yang ajak first tu. Saya okey je mana-mana. Saya okey je. Tapi selama ni memang saya yang bayar lah. Selama ni kalau dating Berapa banyak kali dah first date? Selama ni tu berapa banyak kali dah? Alamak. Live tadi dia attack orang. Tadi dia attack orang. Jangan nak kena fikir. Banyak sangat. Banyak sangat. Okay, faham banyak sangat. Kena ingat semula. Kena ingat semula. Semua. Tak kena ingat semula. Muka dah merah. Saya Muka dah kalau merah break dah. saya lupakan. Saya kalau break saya lupakan. Sebab Lepas first date dia lupa. Berapa tak? 5 5 15. 05 05 05 orang saja.
Dalam jarak-jarak waktu yang dekat ke jauh-jauh? Jauh. 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 Suka-suka je kau. Yang 5 tu pasal Najihah ke? Dia tak kenal. Tak kenal, jangan tembak. PNC. Tak ada. Kendor tu nama web member aku tu. Nampak? Kendor. Ada cerita baru dah. Cancel tak boleh. Okay. Dah lah. Tu je Mus. Dah lah. Okay, jadi penutup tadi kata tim nak penutup. Sebab tadi dah cakap sikit dah. Kita dah betul. Kan janji kena tunaikan tu. Penutup dia apa? Kesimpulan dia lelaki ke perempuan? Kesimpulan. Kesimpulannya apalah. kesimpulan untuk hari ni, laki lagi baik daripada perempuan. Itu mengundang kepada next podcast punya season lah. Kenapa tu? Kenapa? Kenapa nak habis dah? Okay. Okay lah. Okay. So macam mana tak bisa? Rumusan. Rumusan dia kira dia tak depends on gender lah. It's individuality lah. Sama je. So, cara pemikiran tu lah yang menentukan siapa kita. Pak bijak sikit. Okay, boleh tutup dah? Okay, jadi kita dah sampai penghujung podcast kita pada hari ni. Okay, kita jumpa lagi kepada next episode. Jangan lupa like, comment, share, Subscribe. Repost. Okay. Repost lah. Okay. Alright, kita jumpa lagi next episode. Cakap pandai.